Ruat ni apa benda? Ruat ni ada beradik dengan ular. Kepala otak kan. Awak tunggu. Dek pegang ni. Pegang. Okey. Udah kepala otak. Tengok. Nampak? Mana? Ada ni. Bukan mata tak ada. Bah, apa bah awak minta? Untuk birukan biji mata. Makanan. Mak dia nengok je ke tau. Mak dia. Ayang seorang je. 10 orang. Alah. Ayang semua suka buah benda bulat-bulat minum genteng gini. Ya. Celaka ayang. Ini. Apa bah? Abang datang nak tengok ayang. Tengok ayang kan. Kalau Aku pancing dengan nenek. Bah warna apa? dia mak ni, mak aja abang. Mak. Mak. Oh mak. Ayang ni. Itu bukan mak, itu nenek. Nenek. Oh nenek lagi senang. Kalau mak lagi susah, mak dengan nenek biar nenek. Air. Air apa? Nak air apa? Kopi ada sini. Nak kopi? Kita minum air ni lah. Air apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Awak nak ABC? A, B, C. Okey. Satu. Satu. Ayang, kalau abang datang kan, buat macam tu. Abang selalu Kenapa bah? Bah, dia buat macam mana? Bah. dia buat mulut beruk gitu apa semua. Laki ayang. Tu kedai apa yang baru yang sebelah? Lebang. Kedai apa tu? Ini sebelah ni ada kedai-kedai joran ni. Kedai barang-barang pancing, sewa bot semua kat sebelah sini. Kedai dia. Bah, situ kedai barang-barang pancing. Ya. Jom kita pergi tak? Jom. Kedai barang-barang pancing. Kita pergi situ kejap. Kedai barang-barang pancing, pelbagai jenis barang yang ada. Ni kedai. Oh, ni ayam bunting. Ni Ayam bunting. ni apa nama dia? Smoked deep fish. Smoked deep fish. Jual peralatan pancing. Open. Dan ni ada ayam buat tukang ajak. Ya. Ada ke? Ada. Nak ada ayam tak? Ada. Aduh. Ayam ni punya jual No. Assalamualaikum. Adik tu semua takut. Bah tengok aku awak. Bah. Kenapa yang kata ayam duduk kat sini nampak? Kenapa ayam? Pindah lah sana. Ni ke? Ayam pindah sini? Kenapa ayam? Ni kalau aku tahu jadi tak pergi kat sana duduk kat sini ngawet aku. Bah sejuk. Sejuk. Sejuk dah rekod. Ya. Bah. Kalau abang duduk sini kulit abang putih dah. Wah ajar. Wah ajar. Bah, tengok adik-adik tu beli apa? Bah. Awak beli apa? Oh, beli ni orang. Awak orang mana? Oh. Bah, sebut nama Taiko Wahab bah. Dia orang kenal tak? Kalau dia orang tak kenal, maknanya dia orang belum sunat lagi bah. Bang. Ni Taiko lah tengok perut dia. Dia pakai topi pun balik gangster lah ni. Mana? Tak ada gangster. Ni. Oh, Taiko. Oh. Pasal lah aku tengok pun tahu. Oh, Taiko. Payah tanya lah memang. Ya, tengok. Bah. Yang ini asal dia ngempap kecil ni. Mampu duit tu. Aduh, rasa kali sama. Aduh. Balik ni. Dek, adik nak mancing apa? Esok. Oh. Bah, jangan masuk. Bah. Diam. Jangan. Aku dengan dia, kau tahu tak? Ya, kawan tahu dia. Tapi jangan. Dia takut nanti. Tak, ayam. Lama ayam tak ayam. Kacau. Bah, jangan. Bah, sampai situ je, bah. Jangan, bah. Bah. Bukan ni kenapa? Takut orang marah nanti. Bah, dia ada laki dia.
lagi. Tunang. Bah. Yang lelaki senang ada kat abang dia. Dia abang racun mampu. Tanjung ya. Tunang awak orang mana? Tengok sini je. Ya, tapi rasa kalau orang sini dia ada belum tunang kan kenapa lah? belum. Ya. Oh. Yang tunjuk gambar yang kita orang. Orang cakap betul. Ha. Tunjuk gambar dia. Yang gambar yang kita buat. Masa kat Loh. Tapi ayam ni ayam ni Apa? cacing kuat makan ikan dia. Ya, orang Sedili kan, dia memang kuat makan ikan. Ya, kalau kita kahwin ni kan, abang beli badan ayam besar sikit lah. Jangan macam ni, macam cacing ni kan. Beri makan apa, Pak? Daging? Tak ada. Itu yang belakang tu dijual ke apa tu? Ni sekali. Jual. Apa tu, Dek? Buat. Oh, sini ada umpan juga. Buat. Oh, awak ni cari barang untuk mancing apa ni? Ada bot ni. Ha? Ni sewa bot. Sewa bot. Awak nak mancing apa? Macam ikan. Mancing ikan. Awak berapa orang pergi? 6. 6 orang. Semua berbayar ni lah. Hati-hati tau. Kita beli Cina dengan jantan 2 ekor kan. Tu mana? Bah. Awak ambil Vegeta, kau ambil Goku. Tak ada Cina dengan jantan kita ambil. Tunjuk kat dia mana Vegeta. Nampak gaya kan ni, handsome sikit kan. Oh, ya, bah. Awak kalau ada rambut macam gitu, bah. Pendek kata pakai selesai lah, bah. Hai. Ingat dulu. Okey. Mudah-mudahan dapat banyak ikan lah besok. Nanti kita masuk YouTube dulu. Kawan orang Sedili, okey? Ayang, ayang tu ayang telefon abang. Malah lah telefon. Ayang kita jumpa dua. Ya, ayang. Saya mulai kan. Orang jalan. Naga yang ini kalau ini kan 3 hari 3 malam aku tak keluar. Alah. Abang kita musuh. Dah apa? Abang itu boleh. Ya. Kalau kita kahwin kan abang 3 hari 3 malam tak keluar. Memang mampu. Abang memang galak kalau abang keluar rumah abang siang malam lah abang kerja musuh. Ayang. Ayang. Awak tanya nama dia siapa? Aku dah tahu. Siapa nama? Kau jangan tanya. Yelah, siapa lah? Takut kau tahu. Kau masuk dalam tu nanti orang ambil pula gambar dia. Nama dia. Susah. Ya. Nama belah dia kan. Macam-macam ada. Pekakah pancing. Tadi tutup pintu. Ini kalau misalnya kata kalau awak semua datang ke Sedili, kalau misalnya kata pekakah pancing ada tinggal ke ada tak cukup, mesin yang baik. boleh datang sini. Macam-macam nak mancing haruan ada. Spray apa? Spray muka bah, kata dia, kaca putih. Jual aiskrim ya bah. Ya. Kira lengkap lah kat sini. Semua ada barang. Ayang duduk kaunter je semua gitu Ya. Ayang dia Bah. Tengok ni, penjaga kaunter. Alamak, ai rambut. Ni kaki pukul ayang lah ni. Kaki pukul. Ini siapa nama ni bah kalau awak tahu? Ini kalau kawan tengok pada gaya rupa kening dia Vegeta. Digita. Apa nama? Digita. Apa? Digita. Digita. Mati kata aku. Ayang seorang. Ramai ni. Ramai peneman dia belakang. Bang. Abang tahu ayang kat sini lama teman ayang. Bah. Dulu kan badan kawan macam gini. Ya. Kotor-kotor. Sekarang dah jadi. Tak, rumah kawan dia takut. Jadi dia masak sedap-sedap untuk kawan. Dia suruh kawan boncet macam awak. Mana dia boncet? Wah. Abang nak bisu sikit. Diam bang kau. Ya, dia memang. Budak tu takut. Aduh, aku lesting. Kau dengar lah aku cakap ni.
Bah, awak tanya dia anak siapa? Anak orang macam anak beruk. Yelah. Aku tak kenal ke? Ayah dia nama siapa? Ayah dia aku kenal. Siapa? Yang itulah ayah dia kata ambil lah. So, Oh, patutlah. Yang ni, kita saya bulan baru beli cincin. Cincin berapa lah yang beli 2 bentuk kan? 2 juta? Laka budak. Kau tak percaya kau tengok handset ni. Mesti ada gambar aku dalam. Mana ada gambar di belakang tengok ni? Mana awek? Celaka awek. Aku nak tengok awek. Mana? Gambar siapa? Budak mana gambar bukan jantan. Anak dia tu bah. Anak ni. Laka. Ya. Mana bukan? Nak saya? Nat. Laka ayam ni kerja kat sini. Tapi ni kalau nak mancing cangkuk dia cekut. Bapak you datang. Kawan tu bukan bapak you. Inilah yang nombor 1 datang. Kalau you tak makan kau memang sajalah kau tahu. Ni dia pakai uat. Ni ruat ni. Ruat. Dia jual ruat. Ruat halus. Untuk mancing udang, untuk mancing ada yang jenis besar. Dia mancing laut. Boleh? Yang A besar. Besar bah. Ruat kalau besar babayan ni ha. Ya. Betul. Boleh mancing laut? Boleh mancing semilang bah. Kalau unga suka juga bah. Ya. Semilang jangan cerita lah. Semilang 10. Ni dapat mana? Siapa ni dapat? Ada orang hantar bah. Ada orang hantar. Dia cari kat mana buat? Buat ni apa benda? Ruat ni ada beradik dengan ular. Kepala otak kau. Awak tunggu. Dek pegang ni. Pegang. Okey. Budak kepala otak. Tengok. Nampak? Mana? Ada ni. Janam ke? Macam itu macam mana kau buat mancing? Sebab itulah. Kau ni main dulu. Memang macam tu. Jangan dia buat. Awak memang mujur dekat dalam ni. Jangan. Ini bah dia panjang tau. Kita boleh potong-potong panjang ni. Tidaklah aku. Tidaklah. Bah kalau dah potong boleh. Awak boleh pegang. Jangan. Dah tutup. Mampu pun tengok. Aduh. Engkau ni kenapa? Bos jangan marah Bos. Kawan ni datang sini memang tak beritahu bos ni ke apa. Bukannya ada niat untuk promote kedai dia. Tapi kita orang sendiri kan. Jadi kawan dah nampak ni ada peluang. Kawan masuk sini, kawan tolong promote kepada sahabat-sahabat semua. Bos nanti kepada sahabat-sahabat semua yang datang sendiri. Kalau nak cari barang pancing pun ada kat sini. Kalau misalnya kata nak mancing, tak ada pancing, boleh beli kat sini. Komplit set lengkap, pergi mancing. Dia bos dia orang ni. Auzubillah minasyaitonirrajim. Mati. Dah. Bah kena tutup mata lah. Dia ada buka budak. Bah, Jangan pergi tutup sana. apa benda ni? Kata askar. Bukan. Ni askar jenis apa ni? Patutlah awak jadi tukang masak. Patutlah jadi tukang masak. Bah, Engkau ni kenapa dah degil gitu ha? mampulah. Bah mujur kat sini. Kalau tidak, kalau kat luar memang kau belit kat leher dia. Terima kasih lah nampak abang datang macam yang nak minum air apa ni BCB. Nak kita belanja. Kita hantar kemari. Masuk dalam. BCB lah. Ya je. Ya kita ni. Kita nak belanja ABC kat sebelah mana? Sana ke sini? Sebelah ni. Ini ada. Okey. Nanti dia suruh dia hantar sini. Ayam minum ABC je. Celaka gampang kita. Lain tak minum. Lain tak minum bah. Aduh. Minum ABC kita laki ayam. Sama. Banyak bah. Macam-macam jenis. Boleh laku kau orang beli. Alhamdulillah. Kalau tak laku takkan dia berjual bah. Selalu kau orang datang beli. Selalu. Orang Tanjung kau kat sini. Orang Felda, orang Tanjung, orang luar. Si besar pun ada. Ya. Ya.
Kenapa Tanjung tak ada kedai pancing macam ni? Sini dah ada bagus lah bah. Kalau buka banyak-banyak nanti tak laku pula. Tapi orang mesin yang paling mahal berapa? Yang mahal ada ke 200 macam tu. Berapa? Dia yang macam-macam ni yang mahal tak? Ni. Ya, itu mahal lah tu. Sebab tu lebih ke atas. Awak reti ke bah pakai mahal? Ni yang besar ni murah kan? Wah, Ini orang tak pakai. Mak Datuk mesin. Tapi ni bah kalau buat nerik kemejan boleh bah. Maknanya yang dalam cermin ni semua yang mahal-mahal lah. Ya, yang bawah ni bawah 100. Bawah 100 yang ni? Yang tu semua atas 100 lah. Atas 100? Ya. Yang Dan ni? asing rendah. Oh ni yang paling mahal lah ni. Yang macam ni. Macam itu mahal lah yang besar-besar tu. Oh. Tengok tempat megang dia pun sedap. Nampak tu? Ya. Oh ni. Ya, Kalau nak sedap. jadi umpan hidup pun nanti juga kasi. Ni untuk mancing udang galah umpan. Oh, ikan selayang pun ada. Ya. Oh. Udang hidup pun ada jual sini. Ada? Ni sedap orang ni. Ni sedap macam udang ni. Baik bah. Mancing udang bapak benda ni bah. Tak boleh. Betul. Ini kategori dah sedap dah ni. Riobi ni bah. Kira Ya, medium mancing mak udang lah, pertengahan. mancing Bukan udang. mancing udang, mancing ikan lah. Mancing udang kecil je. Ya. Kalau kawan dulu, masa zaman kawan dulu, bah pakai telinga je bah. Mancing udang tak boleh? Tak boleh. Besar. Dia besar kenapanya? Dah lagi cepat udang naik tak? Kita pulai gitu kan dia. Dia ada bunyi tu. Kalau kita kecil kan dia lambat. Nak naik dulu terlepas. Nak alu-alu macam ni. Yang alu ni berapa? Itu semua 100. Alah, Ya. kecil macam tu 100. Ya. Mesti dia ada power dia. Abang Awak punya Stella tu mana? ada abang tak payah pakai tu kan, abang dah ada power dah. Abang power road. Ayang. Ayang power pakai cik Fatimah ayang. Cik Fatimah udah ni. Laga ayang. Suka no pula dah. Tak nak beli ke? Tengok je dulu. Oh, tengok je. Abang kalau tak beli pun tak apa, tengok ayam puas hati dah. Ayang. Ayang, dekat dengan abang. Ada ni nak kedai ni. Angka. Aduh. Gunting besi bah. Aku nak tanya ini, satu ni apa benda ni binatang ni? Ni. Ini bubu. Bubu? Orang panggil bubu. Bubu untuk apa? Bah. Ha. Ini macam-macam boleh tangkap. Ikan boleh, udang Udang boleh. 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 Ya. Boleh. Dia masuk macam mana ni? Dia masuk ikut lubang atas ni. Ikut lubang atas ni. Masuk Bah tahu tak? Kawan ada satu tempat udang air tawar, udang ni. Udang yang ada sepet udang yang kulit keras tu. Udang apa? Lobster air tawar ada. Banyak bah. Tak. Kalau kita gitu, pasang ni bah. Kalau gitu, kita taruh umpan, tak payah pakai pancing. Ya, biar je. Biar je. Biar. Taruh ubi ke apa dalam ni. Dia masuk rasa aku. Dia masuk tapi makan masa dia lebih kurang macam gogo. Baik awak buat gogo kalau cari udang galah. Tapi kalau udang Ni dia tertutup dah ni. kalau lobster air tawar tu bah, memang boleh dapat bah. Lah gitu. Tidak, dia boleh masuk. Dia boleh masuk. Oh, ni bawah dia masuk ke bawah je ke? Tak, itu nanti kita tutup. Tutup. Betul. Itu kita nak keluarkan dia nanti. Oh ni dalam ni tak umpan. Tak. Yelah, nanti kita ikat kat sini. Umpan tengah-tengah ni Ni aja. kalau ketam pun masuk tak? Masuk. Masuk. Tapi ketam kecil ni Ketam kecil. besar tak masuk. Dia tak macam gugur je kan. Itu yang ni ni. Bento. Bento. Bento besar. Ni bento ni berapa ringgit tu? 18. Ya. Mahal juga. Ke 10 biji baru 180. Awak. Kalau Bah semalam dengar cerita ambil duit tu 300,000. Hai. Itu yang kerek benar tu. Bodoh. Oh. Ya. Tak abang. Ayang nak minum air ni, abang ni nak belanja. Boleh. Ingatkan dia ngorek-ngorek dia nak belanja. Aduh. Bah, sebelah ni bah. Sebelah ni ada apa? Enjin boleh jual ni. Ini sewa. Bah, sewa. Bah, sini tempat udang hidup dia.
Lah, mana udang lah. Oh, ni tak ada ni. Oh, ada tu belah sana. Tapi dah tak banyak dah ni. Tapi dia maknanya kalau kita nak dia boleh cari lah. Ada. Dia rumput. Oh, ni untuk pancing udang. Ya, untuk mancing udang sewa bot apa benda semua. Dia ada bot sini. Maknanya kalau dia orang nak mancing atau pemancing ikan ke, boleh datang sini lah sewa. Oh, gitu. Oh, ni sewa mancing enjin. Bang, masuk lah. Sini lagi bagus. Bah, orang tu sampai tak. Bah, kita masuk ke selipar ke tadi? Tak. Tak kan? Ha? Nama YouTube? Kawan orang sendiri? Kawan. Tapi lambat sikit masuk sebab nak edit semua. Bah, sebelah. Sebelah ni. Ni. Kita hari ni berjalan ke kedai je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni ayam gunting. Ayam gunting, ayam selain ada. Dia sebenarnya pakai gunting. Pakai gunting. Semelih dia pakai gunting. Bah, dia orang cakap, bah. Awak kan memang jenis ilmu tinggi kan? Ya. Kan? Betul kan? Betul. Awak celok bah tangan kawan tangan awak dalam tu. Ni depan orang tak boleh. Oh, dia belakang orang lah. Tengok nak tengok. Belakang orang. Sikit belakang aja. Tak ada orang boleh bang. Sikit aja. Bang dua ayam gunting ni. Kau buat video aje. Bang. Mari lah. Ayam gunting tak boleh makan buat tak boleh. Tak boleh. Buat pakai gunting ni. Dah, dia tak semelih tu dah semelih. Semelih. Nah, dah goreng, buat gunting. Buat dalamnya jual apa bang? Ayam selain ada. Ayam selain ada. Ada jual dessert ada. Macam-macam bah. Oh, air Thailand pun ada bang. Ada. Dia import. Ni Mickey Kun. Air Thailand pun ada lah. Wafer ada, oden ada. Macam. Tahu tadi kita duduk relax je ni ya. Kita tak tahu. Dah order kat situ. Awak dah order ke situ? Dah order. Ya. Dah order. Oh, relax lah. Tempat ni pun besar. Ni kedai sendiri bang? Oh, patutlah. Tapi tempat selesa sikit ni. Betul lah. Sampai malam bang? Sampai pukul 8 atau pukul 9. Tengok dalam. Tapi nak kena banyak lagi campuran bang. Tapi ni apa nama kedai ni? One station. One station. Susah sikit bah nak sebut orang putih. Itu yang kat dalam tu adik awak ke rumah awak? Tu, rumah. Bah, kawan pun nak suruh ngorek tapi pasal rumah dia. Kenapa buang hajar? Punya rumah dia bah. Ya, aku dah kenal. Aku tengok pun aku kenal. Buang hajar. Muka kecewa. Ayam orang ni kat dapur. Ya. Dia ni orang tanya ni. Ayam seorang je kat dapur. Seorang je ayam. Jom abang kita minum. Memang relax kan. Sedap ni. Duduk sini sedap. Jual. Kita nak order air ni. Tak boleh. Air tak air. Air apa tadi? Kita mana tahu sini ada air. Kawan order kopi tadi. Dulu Jom kita pergi minum dulu. Okey sahabat-sahabat semua. Tak apa. Kalau lain kali datang. Lain kali ada meja, ada kursi sini. okey mantap. Mantap pak. Tapi rambut tu pak. Rambut jangan kita tahu merah sikit. Kelabu hijau tu. Tahu warna apa? Kelabu. Rambut jambu dia elok dah. Tapi rambut tu macam orang tua pak. Ya. Kawan memang set orang dua, bang. Orang rumah senyum je nak cakap orang rumah nak marah tak boleh. Yang buat abang macam tu. Ya, sama. Jadi kami nak santai dulu minum kat sana lah.